Okay, hai, selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Saya Syaz merupakan moderator anda pada malam ini dan akan bersama sepanjang webinar ini dijalankan. Okey, buat makluman semua, speaker kita pada hari ini iaitu Encik Syazni tidak dapat hadir kerana hal kecemasan. Justru itu kita membawa speaker kita pada malam ini iaitu Encik Ian Tai. Okay, terima kasih kepada Encik Ian kerana sudi dan berbesar hati untuk menggantikan speaker kita pada malam ini. Buat pengetahuan semua, Encik Ian juga mempunyai ilmu dan pengalaman yang banyak dan luas untuk dikongsikan bersama-sama kita pada malam ini. So, hari ini merupakan webinar ICM series iaitu Islamic Capital Market, series yang webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Life Champs Jam Berhad. Webinar kita pada hari ini bertajuk ETBS iaitu kepentingan bond dan sukuk dalam rangka portfolio yang seimbang. Okay, bagi yang masih belum mengetahui apakah itu bond, apakah itu sukuk, bolehlah kita mengasah ilmu kita tentang bond dan sukuk dengan lebih lanjut bersama Encik Ian kita pada malam ni. Okey, sebelum itu izinkan saya membacakan disclaimer terlebih dahulu. Okey, webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang rekomendasi ataupun cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab sebarang kerugian di atas segala jual beli. Okey, sebelum kita mulakan webinar kita pada malam ini, kita kenal latar belakang kita punya speaker pada hari ini iaitu Encik Ian Tai. Encik Ian Tai merupakan content producer di KC Lau dan dia merupakan penulis untuk 100 artikel dalam kclau.com dan beliau juga merupakan co-founder dalam dividendvault.com, which is dia terkenal di Malaysia, Singapura dan Hong Kong. Dan beliau juga mempunyai pengalaman pelaburan untuk menjana pendapatan dividen. Itu kadar dividen 2% hingga 8% setahun. Okey. Dalam webinar ini anda semua akan mempelajari 4 pengenalan kepada bond dan sukuk, mempelajari apa itu ETBS, memahami ciri-ciri asas dalam bond dan sukuk dan mengetahui antara ETBS yang terdapat dalam Bursa Malaysia. Okey, baiklah, saya akan pass kepada Encik Ian. Encik Ian sudah bersedia? Ya, sudah Okey, bersedia. good. Kita Ya. punya participant sudah bersedia. Hopefully Okay. semua dah bersedia kalau yang dah berbuka puasa semua kan harap-harap dah bertenaga untuk menimba ilmu. Okey, Cik Ian, boleh Alright. continue. Okay, so pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Syaz dan of course saudara saya Shane Chu, alright, kerana dia menjemput saya untuk buat persembahan ini, atau I won't say persembahan lah, tapi ini adalah satu perkongsian, alright, perkongsian ilmu mengenai ETBS. So saya sudah prepare slide saya semua, so maka saya akan share saya punya screen. Okay, so semua sedang tengok slide ini kan? Right, Syaz? Yes. Okay. So, alright, thank you so much. So, maka di sini kan, like just now what was being announced, apa yang telah diumumkan tadi, saudara Syazmi, alright, dia adalah penyampai yang original bagi webinar ini, dan so sorry lah because he really got an emergency, so maka saya adalah pengganti bagi dia. Alright, so pertama sekali before saya nak mulakan webinar ini, saya cuma nak tanyalah sebab bagi mengenai subjek ETBS ini, saya sudah membuat satu webinar, alright, tapi dia dalam bahasa English. So saya cuma nak tanya sesiapa di sini kan, kamu sudah menghadiri webinar bahasa English tersebut. So jikalau kamu sudah attend atau menghadiri webinar tersebut, mungkin you boleh
komen dalam chat box kita. You boleh cakap you sudah menghadiri. Kalau you belum menghadiri ETBS, webinar ETBS saya dalam bahasa English, mungkin you boleh cakap, tak adalah. Maybe kita boleh tengok respons daripada situ. Ada tak komen-komen daripada rakan-rakan sekalian kita? Okey, kebanyakannya belum. Okey, So mungkin ini adalah kita punya partisipan yang baru. So diorang baru nak belajar. Okey, ramai yang cakap yang belum ramai cakap belum lah. Okay, so bagi saya kan, okay, although saya sudah buat webinar banyak kali dengan Bersama Malaysia dengan live chat semua itu, tetapi untuk hari ini dalam bahasa Malaysia, ini memang webinar bahasa Malaysia yang pertama bagi saya lah. So saya rasa hari ini adalah hari yang historical lah, hari epic lah bagi saya kerana ini pertama sekali saya cuba dalam bahasa Malaysia, so bagilah sokongan sikit. Alright, so of course sebelum saya lupa, saya also nak mengucapkan kepada semua selamat hari selamat menyambut Ramadan, dan of course this is a very holy month, so I believe that I mean to say let's have a great Ramadan month, and also a very good Hari Raya Aidilfitri in due time. Alright, so let's get into the topic kerana saya sudah prepare banyak benda di dalam webinar ini. Okay, so webinar ini kan saya ada 4 bab, alright, 4 chapters. So kita akan tengok 4 bab ini. So this 4 bab, right, actually what you're seeing is a rumusan. Okay, so rumusan adalah telah di type dalam or is already being shared in the screen. Okay, so these are the 4 chapters, 4 bab. So maka kita tengok bab pertama. So bab pertama kita perlu, kalau sebelum kita actually mempelajari apa itu sukuk, the first thing that we need to learn, kita mesti mempelajari apa itu bond. Okay, so kita akan explore, spend some time mempelajari bidang bond ini. Okay, so apa itu bond? Alright, so first and foremost, okay, let's say kita ada satu syarikat. Okay, so bayangkan, alright, bayangkan kita ini, okay, sekarang kita ini otak kita, sekarang kita punya mindset, kita punya minda, let's say kita pelabur. Okay, alright, and kita ada satu syarikat. So syarikat ini adalah syarikat public listed company, syarikat tersenarai pada Bursa Malaysia. Okay, syarikat besar ini. So syarikat besar ini dia nak melibatkan diri dalam satu projek. Okay, dia nak melibatkan dan melabur duit untuk menjanakan pendapatan daripada projek baru ini. Dan investment amount dia nak melaburkan adalah 50 juta. So the investment amount needed is 50 million ringgit, 50 juta. Okay, so dari mana duit ini? Dari mana syarikat ini boleh dapat duit 50 juta? So dia ada 2 pilihan. Satu, dia boleh meminjam wang. Kedua, dia boleh mencari pelabur. So kalau dia nak meminjam wang, itu perhutangan. Kalau dia nak mencari duit dari pelabur, maka itu equity. Okay, so kita ada 2 sumber, hutang dan equity. Next, okay, so apa bezanya? Alright, apa bezanya dapatkan sumber dana ini dari hutang dan sumber dari equity? So mari kita tengok. Alright, very quickly, secara pantas saya nak terangkan ini. Okay, so kita ada hutang, equity. Okay, perbezaannya, alright, adalah disenaraikan pada slide ini. So mari kita tengok. So pertama sekali, kalau syarikat ini dia nak menjanakan duit, alright, dia nak raise fund ini. Dia raise fund ini daripada hutang. So kalau dia raise fund daripada hutang, alright, pelabur asal syarikat itu, alright, the shareholdings, dia masih kekal. Means to say, kalau syarikat itu ada 1,000 pelabur, maka 1,000 lah. Maka dia punya shareholdings pun kekal. Alright, tak ada ubah.
Kalau dia buat equity, okay, dia nak dapat duit daripada pelabur, mungkin pemilikan syarikat ini kan, dia akan dikongsikan, dibahagikan kepada lebih ramai pelabur. So it's like shareholders dilution. Okay, so ini perbezaan pertama di antara hutang dan equity. Kedua, dari segi penjanaan rezeki, so of course kalau dia buat peminjaman, of course siapa peminjam dia, mungkin bank, mungkin pelabur, nanti kita akan mempelajari apa sumber perhutangan dia yang syarikat itu boleh dapat. Okay, but the thing is this, syarikat itu kalau dia meminjam wang itu daripada lender dia, dia perlu actually membayar faedah ataupun kupon kepada peminjamannya. Alright, so it's actually the borrower, which is the syarikat, have to pay interest or the coupon to the lender, the peminjam. Alright, and kalau dia, let's say for example dia dapatkan duit itu daripada equity, maka kalau syarikat itu dapat duit, dia akan kongsikan peruntungannya di dalam dividen, di dalam bentuk dividen kepada pelabur equity. Okay, and the next perbezaan ketiga adalah dari segi jangka pemegaan. Okay, so jangka pemegaan ini, so jikalau dia ada hutang, bayangkan syarikat itu ada hutang, so dia ada kontrak dari segi loan facility-nya. So loan facility ini kan dia ada satu tempoh. Okay, mungkin 1 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Okay, so ini boleh tempoh ini kan dia punya jangka dia boleh ditetapkan dari segi kontrak. Tetapi jikalau syarikat itu dapatkan duit daripada equity, maka let's say for example you adalah pelabur, you beli equity syarikat itu, okay, so you sebagai pelabur kan, you boleh tetapkan how long, okay, berapa lama you nak memegang equity itu tersebut. Okay, maksudnya you boleh beli saham, and saham itu you nak jual apabila masa you sendiri tetap. Okay, dia tak ada kontrak. Okay, which means you are a shareholder, you can choose when you want to sell the share. If you don't want to sell the share, kalau you tak mau jual, itu pun boleh. Alright, so that is the jangka pemegaan. And the next one is this. Okay, perbezaannya keempat, kita tengok jika syarikat itu, let's say dia naik dari segi nilai, penilaiannya atau harga sahamnya telah naik. Jikalau saya adalah peminjam, saya beli let's say bond ataupun saya meminjam wang kepada syarikat itu, kalau nilai syarikat itu naik, tak semestinya nilai hutang saya akan naik. Tetapi jikalau saya pelabur equity dalam syarikat itu, harga saham naik, okay, kekayaan saya, wealth saya akan naik. Okay, nilai pelaburan saya ke dalam syarikat ini akan juga naik. And of course, finally, kalau kita tengok, jikalau syarikat ini, let's say bankrupt atau muflis, jikalau saya adalah peminjam, so let's say for example the syarikat sudah bankrupt, maka dia akan melupuskan aset untuk membayarkan hutang dia. So priority akan diberikan kepada peminjam, the lender, untuk mendapatkan modal. Okay, whatever you can get lah, alright, dia ada priority. Tapi jikalau kau pelabur dari segi equity, you are the last one to get whatever is being dilupuskan. Okay, so the company, the asset, dia lupuskan aset itu, you are the last one to get the whatever is left. Alright, so you are the last one, you are the terakhir. Okay, so that is the priority. So ini perbezaan di antara hutang dan equity. Next. Okay, so next the thing is this. So kita ada hutang, kita ada equity. So some companies kan, dia fikir kepada sendiri, saya tak mau membahagikan pemilikan syarikat ini kepada banyak orang. Saya nak kekalkan
pemilikan syarikat ini kepada diri sendiri, maka dia pilih menjanakan dana itu daripada hutang. Tapi hutang ini pun ada banyak sumber. Okay? So terutamanya dia ada dua sumber. Pertama sekali dia boleh meminjam daripada bank loan. Okay, like term loan, medium term loan, itu semua benda. Yang kedua, dia boleh menjanakan dana itu daripada bond. Okay, so bond itu daripada bond investor atau pelabur bond. Okay, so dia ada dua sumber. So which one to choose? Yang mana syarikat itu boleh pilih? Okay, jom kita tengok. Apa perbezaannya? Okay, and this is the next slide. This one is prepared by Shasmi. I think it's really cool. Nampaknya gambarnya ini memang gempak, so saya pun like show lah. Okay, so di sini grafik ini pun dia pun terangkan apa itu bond. Okay, actually it's the same lah. Alright, so bond, we have the pelabur. You melabur ke dalam syarikat, you buy the bond of the syarikat, and then you dapatkan interest. Okay, so that is actually the slide. But anyway, apakah perbezaan di antara meminjam wang daripada bank dan meminjam wang daripada bond investor? Alright, daripada bond. So kita boleh tengok. Di sini kita boleh tengok kalau syarikat itu pilih bond sebagai sumber utamanya untuk menjanakan peminjamannya, dia ada banyak faedah. Okay, dia ada banyak flexibility. So di sini kita boleh tengok. So pertama sekali kita mesti mengenali the fact that di dalam bond market ini dia ada banyak jenis bond. So kita ada fixed bond, floating bond, zero coupon bond, convertible bond, dan perpetual bond. Alright. So let's look at the first one, fixed and floating bond. So fixed ini maksudnya, okay. So bayangkan okay, you syarikat, let's say for example, saya syarikat, you bond investor, pelabur bond. Okay, you berikan dana kepada saya. Alright, so saya terima dana daripada kau. Jikalau bond ini adalah fixed, maksudnya dia ada tempoh. Di dalam tempoh itu saya akan memberikan faedah, interest kepada kamu, and the interest is fixed. Maka dia punya nama fixed bond. Okay, fixed bond. Jikalau dia floating bond, maksudnya dia punya mekanisme. Dia punya mekanisme adalah macam ini. Dia actually ikut KL LIBOR plus certain percentage. Okay, so dia macam apa? Tengok bank negara punya interest lah. Okay, so jikalau bank negara interest rendah, maka saya bayar interest yang lebih rendah. Jikalau bank negara interest naik, maksudnya saya kena bayar lebih banyak interest, lebih banyak faedah kepada bondholder, iaitu kau. Okay, so itu fixed and floating bond. Okay, so apa perbezaan fixed and floating bond ini? Jikalau dia ini dibandingkan dengan bank borrowings, like macam bank loan. Okay, so jikalau saya dapat bond, saya dapat dana daripada bond, saya cuma di dalam tempoh itu saya cuma kena bayar faedah atau kupon kepada bond investor sahaja. Tapi jikalau saya dapat dana itu daripada bank borrowings, mungkin saya kena bayar faedah dan juga principal. Saya juga bayar balik principal, a portion of the principal bayar kepada bank. Okay, so itulah perbezaannya. Alright, so maksudnya jikalau saya pilih bond, saya tak perlu bayar principal hutang itu sampai tarikh luput bond at the bond maturity date. Then only I pay the principal. But if it's a bank borrowing, sorry, I cannot. Saya tak boleh buat macam itu. That's the first one. The second one, kalau let's say for example, bond ini, okay, you bond investor, you bagi I dana, saya bagi you zero coupon bond. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya dalam tempoh itu, saya tak perlu bayar faedah. Saya tak perlu bayar kupon atau interest kepada kamu. Okay, saya tak perlu buat. Means bagi saya cash flow very senang. Kerana saya tak perlu bayar apa-apa kepada bond investor.
Alright, buat dalam masa tempoh itu. So you bagi I dana, saya tak perlu bayar interest, tetapi at the end of the contract, saya kena bayar principal kepada kamu. Okay, iaitu zero coupon bond. So let me give you a contoh. Okay, maksudnya, let's say saya nak borrow 50 million, 50 juta. Okay, so what happen is that saya akan buat satu zero coupon bond. Mungkin dia punya nilai, okay, dia punya fixed value adalah 60 juta. Okay, so I issue zero coupon bond to you. You bagi I 50 juta, 50 juta ringgit. Okay, that's your investment, that's your pelaburan. 50 million saya terima. After the tempo, saya bagi you 60 juta. Okay, so you get back your 50 million plus the 10 million. The 50 million dalam capital, dalam modal kamu, dan juga the extra 10. Okay, that is your profit, that is your investment, that is your interest lah. Okay, for giving me the zero coupon bond. Okay, so that is the zero coupon bond. Maksudnya, why I would choose this? Sebab dalam tempoh itu, tak perlulah saya bayar faedah, tak perlulah saya bayar kupon. Convertible bond. Convertible bond ini, okay, maksudnya macam ini. You boleh bagi I dana, saya bagi you convertible bond. Okay. Dalam convertible bond ini, dia dalam tempoh itu, dia agak sama dengan fixed atau floating bond. Maksudnya saya kena bayar faedah kepada kamu. Okay. So you sebagai pelabur, you akan untung. You akan menjana pendapatan faedah daripada saya. Alright. Tetapi setelah bond kontrak itu tamat, okay, saya boleh pilih, okay, atau kamu boleh pilih sama ada kamu nak terima cash, okay, you bagi I bond, you bagi I dana, saya bagi balik kau cash, modal pulangan kepada kamu, ataupun you nak equity syarikat saya, okay, so I can pay the principal to you in the form of cash, or you want my company share, and then you become my shareholder. So iaitu convertible. Maksudnya you boleh convert modal principal kamu itu kepada saham syarikat saya pada at the end of the or in dalam tempoh masa itu you boleh convert. Okay, that's why it's called convertible. And last but not least, kita ada perpetual bond. Perpetual bond ini adalah macam ini. You bagi I dana, saya bagi you interest, saya bagi you faedah atau kupon, dan you menjanakan pendapatan ini untuk selama-lamanya. Dengan itu, maka kita ada namanya perpetual bond. Okay, so that is the meaning of perpetual, selama-lamanya. So you bagi I dana untuk seumur hidup kamu, if this that long lah. Saya akan bagi you, saya akan bagi faedah atau kupon kepada kamu. Okay, so these are the benefits. Okay, so maksudnya apa? So kenapa saya akan pilih bond over bank borrowings? Sebab dari segi modal pulangan, dari segi bayaran installment, dia akan bagi I syarikat banyak flexibility dalam cash flow. Okay, so that's why saya mungkin akan pilih bond sebagai sumber utama I untuk menjana peminjaman rather than bank borrowings. That's why I will go with bond. Okay, that could be the reason. This could be the reasons why I will choose bond over bank borrowings. Okay. So that is the case. So let me just do a recap. Mari kita buat recap apa bab pertama. So bab pertama ini saya telah menjelaskan apa itu bagaimana syarikat boleh mengumpul dana. Alright. Pertama sekali dia boleh pinjam wang. Yang kedua dia boleh cari equity. Okay. Tetapi hutang ini dia akan pilih hutang jikalau dia nak kekalkan milikan syarikatnya kepada diri sendiri. They don't want dilution of shareholding. So hutang. Tapi daripada hutang, we can actually go with bank borrowings ataupun bond.
But why bond? Sebab dari segi cash flow, dari segi pengurusan aliran tunai dan pulangan modal, dia akan bagi syarikat banyak flexibility. So that's why banyak syarikat akan guna bond sebagai sumber di antara sumber utama untuk meminjam wang untuk membuat projek mereka. Okay. So setakat ini faham? Hopefully so far so good lah. Alright, so if not, let's move on to bab kedua. Alright, so jikalau kamu ada apa-apa soalan kan, kita akan menjawab soalan kamu ini at the end of this webinar. Alright, selepas saya buat presentasi ini. Okay, and let's move on to bab number 2, which is tiga perkara yang perlu anda ketahui mengenai bond. Okay. Pertama sekali, alright, so pertama sekali kita ada faedah terkumpul. Okay, dalam bahasa English, accrued interest. So apa itu accrued interest ataupun faedah terkumpul? So let's take a look. Okay, so let's say you are a bond investor. You pelabur bond. Saya syarikat. Okay, so pada 1st January, okay, pada 1st January, 1 Januari tahun ini, okay, kamu membeli bond syarikat I, okay, my company's bond, dan saya promise, okay, saya janji saya akan membayar faedah sebanyak 10% setahun kepada kamu, okay. So you buy my bond, I promise to give you 10% faedah. Very good, right? Okay. So the faedah, so di sini dia tulis syarikat yang meminjam wang. Maksudnya I akan membayar faedah itu yang 10% pada bulan Disember pada akhir tahun. Maksudnya pada 31 Disember tahun ini saya akan bayar 10% itu kepada kamu. Tetapi pada 1 Julai tahun ini Anda nak jual bond itu, kamu nak jual bond syarikat saya ini. Okay. So soalannya adalah seperti berikut. Tidakkah anda kehilangan sebahagian daripada faedah ataupun kesemua faedah tersebut? Iaitu, mari kita tengok. Okay. Okay. So let's say di sini case-nya 1 Julai. Okay, maksudnya right at the center of the year, right at the halfway point of the year. Pertengahan tahun itu, you nak jual bond syarikat saya. So ini maksudnya faedah terkumpul ataupun accrued interest. So di sini kamu melabur 1 Januari kamu melabur RM100. Let's say RM100, okay? Lepas 6 bulan, okay, dia akan kumpul because I already promise you. Saya sudah janji kepada kamu, saya akan bayar 10% kepada kamu. Tapi at the 6 month, after the 6 months, selepas bulan ke-6 ini, alright, you sudah kumpul halfway, okay, half of the interest, 5%, okay, 5%, which means half of the 10%, you sudah kumpul. Faedah ini, you are entitled to get. You akan dapat 5%, the half of the 10%, you akan dapat. Dia tak akan hilang. Dia beza dengan fixed deposit ini. Kalau fixed deposit 1 tahun you letak masuk, okay, and then let's say pada pertengahan itu you nak keluarkan duit, you tak mau FD itu, you keluarkan duit, lepas tu you nak letak dalam savings account. Okay, you akan dapatkan prinsipal balik daripada FD itu, tetapi you akan kehilangan faedah daripada FD. So dari segi bond, you tak akan hilang faedah tersebut. Okay, you akan kekalkan, you akan dapat balik itu, you akan dapat the accrued interest. Okay, the accrued interest depending on when lah, bila you tamatkan ataupun you nak jual bond syarikat tersebut. So kalau soalan ini adalah
6 bulan. So bayangkan jika kamu nak jual bond syarikat saya bukan pada 1 Julai tapi you nak jual pada 1 April, means 3 months later, 3 bulan selepas kamu beli bond syarikat saya, you nak jual. Okay, so you akan dapat 3 months worth of that interest, iaitu 2.5%. So yang itu you akan dapat. Okay, so it depending when you nak jual bond syarikat saya, you akan dapat the accrued interest. Very important. Okay, so yang itu the first thing that you need to know about bond. The second thing that you need to know about bond, okay, perkara yang kedua yang kamu perlu mengetahui pasal bond ini adalah seperti berikut. Okay, so tadi saya sudah buat satu perbandingan di antara bond dengan deposit tetap ataupun fixed deposit. Okay, so kita akan kita akan run through apa perbezaan yang lain. So pertama sekali kita boleh tengok kalau bond ini kan, okay, bond ini dia pun ada harga dan harganya dia akan berubah. Okay, setiap hari dia akan berubah sikit. Tapi fixed deposit dia tak akan ubah lah dari segi apa harga dia. You letak RM1,000, memanglah RM1,000 you akan keluarkan, itu modal kamu. Dari segi jaminan PIDM, bond of course dia tak ada jaminan PIDM, tetapi fixed deposit akan dapatlah, dia akan jamin sebanyak RM250,000, okay, dari segi PIDM. Okay, so that's fixed deposit insurance. Very good. Pengeluaran awal. Okay, so just now I sudah compare. Okay, saya sudah terangkan. So bagi bond, your accrued interest you akan dapat, tiada faedah akan hilang pada mana-mana hari. Tetapi bagi fixed deposit, jika anda membuat pengeluaran awal, you will lose that interest. Anda akan kehilangan faedah tersebut. Dari segi pulangan, terpulanglah. Okay, so of course the faedah dan kupon yang diberikan mungkin akan melebihi deposit tetap. Most of the time it should be more than the fixed deposit. Okay, so that is the case. That's the second thing that you need to know about bond. The third one, what actually gives value to the bond? Okay, berdasarkan apa bond itu akan dinilaikan. So dari sini saya nak introduce perkataan baru, iaitu credit rating ataupun dalam bahasa Malaysia penarafan kredit. So apakah itu penarafan kredit? Okay, so penarafan kredit ini dia adalah satu credit score. Let's say I'm the syarikat, saya akan keluarkan bond itu. Alright, so there is a credit agency, dia akan assess, dia akan mengkaji, okay, dia akan mengkaji kekuatan dari segi kewangan, kedudukan kewangan syarikat I. Okay, and then they will give me the credit rating, and then that's the credit rating of that bond. Okay, so di sini kita akan tengok dia ada dua dua credit agency, agency credit yang utama di Malaysia ini. Okay, so pertama sekali kita ada RAM. Okay, the second one is Mark. Okay, satu RAM, satu Mark. Ini dua saya rasa credit agency yang terunggul lah, okay, yang terbaik di negara Malaysia ini. Okay, so dari sini kita boleh tengok dia ada rating dia macam AAA. Sebagai RAM dia the highest ranking, okay, yang paling kuat lah, yang paling gempak sekali dia punya penilaian adalah AAA. And then after that dia AA1, AA2, AA3, lepas tu A1, A2, A3. Okay, so that means say kalau AAA ini, kalau saya punya syarikat dapat AAA ini, memang saya punya syarikat dari segi kedudukan kewangan ini memang gempak, memang kukuh. Okay, terkukuh sekali.
terkukuh. Okay, so maksudnya bond itu very good. Okay, terkukuh. Why terkukuh? Okay, why is this important? Kenapa ini sungguh mustahak? Ini sebab jikalau financial standing I, kedudukan kewangan I ini memang kukuh, maksudnya you bagi I wang, you bagi I dana, you meminjam wang kepada saya, very unlikely, okay, very unlikely saya akan default saya punya payment faedah, payment interest kepada kamu. Chances of me defaulting on that payment, saya tak bayar kepada kau, very kurang. Okay, that's why kita tengok credit rating. Okay, jikalau saya di rank, ditarafkan, dinilai sebagai BBB, BBB is not too bad. I think that's the final category. Dia junk bond. Junk. Dalam bahasa English, junk. Atau dalam bahasa Malaysia ini, sampah. Okay, so bond sampah ini. Okay, so jikalau syarikat saya ini bond sampah, maksudnya you pinjam I wang, okay, you dapat bond sampah ini, maksudnya default, okay, peluang saya akan default payment faedah kepada kamu dan payment pulangan dari segi modal balik kepada kau ini memang tinggi, okay, agak tinggi, because saya mengeluarkan bond sampah kepada kau, okay, maksudnya kalau kau satu bond investor, lebih baik kamu actually memperhatikan penilaian RAM ini ataupun mark ini supaya kau boleh make sure atau memastikan kekuatan bond kamu ini yang dilaburkan ini agak kuat. Of course, it's just a different standing jikalau kita pakai mark lah. Okay, so we have AAA, AA plus, AA minus, A plus, BB plus dan sebagainya. Of course, at the end of the day, yang terbawah sekali memang bond sampah. Okay, kalau bond sampah ini memang risikonya agak tinggi lah sebab kedudukan kewangan syarikat itu memang tak semestinya kukuh lah. Okay, mungkin dia hampir bankrupt kot. Okay, so that's why got bond sampah. Alright, so these are the three things. Okay, so kita akan teruskan kepada bab 3. So just now first half of the webinar saya sudah terangkan pasal bond ini. Maka untuk bab ini saya akan sentuh pasal sukuk, okay, because untuk bond, okay, bond ini dia hutang. Dan hutang ini kalau you bond holder, you akan dapat faedah. Dan syarikat yang mengeluarkan atau mengisytiharkan bond itu, dia akan bayar faedah. So dia hutang, dia ada faedah, maksudnya a bit like riba lah. Tak semestinya like it's not so Sharia compliant lah. Okay, so oleh itu tapi just now is to actually memahami konsep bond itu. Kalau kita memahami konsep bond, then we can move on to sukuk. Okay, because sukuk is a similar product but a little bit different. Okay, sikit-sikit berbeza. Dan perbezaan ini amat mustahak because sukuk is actually a Sharia compliant product. Okay, so let's take a look. What is sukuk? Apakah itu sukuk? Okay, so di sini saya akan menjelaskan bagaimana sukuk berfungsi. Okay, so these are the important points. So saya di sini telah membuat nota penting kepada saudara-saudari sekalian. So mari kita tengok. So the first thing is, how do sukuk work? Pertama sekali, saya syarikat. Okay, so let's say saya syarikat, saya nak melibatkan diri dalam pembinaan sesuatu aset. Okay, saya nak bina satu aset ini. Okay, maka saya nak menjana dana. Okay, but instead of bond, saya nak mengisytiharkan, I'm willing to issue atau mengisytiharkan sukuk. Okay, and sukuk ini adalah satu sijil pemilikan bagi aset tersebut.
Okay, so let's say you are the investor, you are the pelabur. So sekarang you sudah menerima berita that syarikat I ini nak mengisytiharkan sukuk. Dan sukuk ini adalah sijil pemilikan bagi aset tersebut. Apakah aset itu? Aset itu atau projek itu adalah apa yang saya nak melibatkan diri. That's what I want to build. Okay, that's what I want to build. That's what I want to be involved into. Okay, and you get the ownership. You get the sijil pemilikan jika you beli. Bayangkan you beli itu. Bayangkan you melabur ke dalam suku I. Okay, so you beri dana kepada saya dan saya bagi kamu sukuk. And you akan dapat sijil pemilikan bagi aset tersebut. So now you are the owner of the asset. I dapat fund, right? But in the sukuk arrangement, pemegang sukuk atau pelabur sukuk akan menyewakan balik aset tersebut kepada syarikat tersebut. So sekarang you dapat sukuk itu, the sijil pemilikan, the ownership certificate, and then you will, as the owner, lease it back to me. You akan menyewakan balik kepada I supaya saya boleh buat projek itu. Supaya saya boleh membina atau melibatkan diri dalam projek itu, akan membinakan aset itu. Okay, you already give me the funds, so you rent it to me and I can build the asset or the funds, or asset or the project. Okay. Lepas tu sukuk ini dia ada satu tempoh. Okay, dia ada satu tempoh. Pada masa itu, so di dalam in between in that tempoh itu, pemegang sukuk itu akan dapat dividen daripada syarikat. So maksudnya dalam tempoh itu saya akan bayar dividen kepada macam rental income lah or dividend income. You get some fixed income from me. Okay, saya bagi you fixed income, dividend. And then setelah tempoh itu luput, okay, maksudnya mungkin aset itu sudah siap dibina, okay, atau projek itu sudah siap dilaksanakan, saya sebagai syarikat akan membeli balik sukuk daripada kau. You know that you got the sijil pemilikan, saya boleh membeli balik sukuk itu, sijil pemilikan itu daripada kau dan pulangkan modal yang dilaburkan, modal yang kau melaburkan untuk membeli suku itu. I'll pay you back the principal. I'll pay you back the whatever you have invested. Then I get the asset, you get back the capital. And along the way, you dapat dividend. That is sukuk. Okay? So dengan itu, perbezaan di antara sukuk dan bond, okay, we are going to look at the next slide. So di sini saya akan membentangkan perbezaan bond dan sukuk. So inilah ciri-cirinya di antara dua-dua asset class ini. So dari segi, so I'm going to go through the differences between the two. So pertama sekali kita akan tengok pemilikan aset. So jikalau kamu satu bond holder, bukan sukuk holder, so bond ini you adalah peminjam, maka you tak ada pemilikan apa-apa sebarang pemilikan di dalam aset atau projek itu. That's bond. Tapi sukuk you ada sijil pemilikan. Maksudnya you adalah ownership dalam aset atau projek tersebut. So that is the first difference. The second difference, aktiviti perniagaan. Very important, amat mustahak. So aktiviti perniagaan, jikalau syarikat I ini nak issue bond, syarikat, okay, aset yang saya nak buat, aset yang saya nak bina atau projek yang saya nak laksanakan ini, dia mesti syariah compliant. Dia mesti mematuhi prinsip-prinsip syariah. That is sukuk. Sorry. Maaf. Kalau bond, okay, kalau bond, dia tak semestinya syariah. Okay. Let's say for example, saya syarikat ini, saya nak membina satu aset. Okay, saya nak bina, let's say, kilang membuat arak. Okay, like Carlsberg or something like that. So saya tak boleh menggunakan sukuk. Saya tak boleh mengisytiharkan sukuk, okay, untuk mendapatkan wang daripada pelabur sukuk untuk membina satu kilang seperti itu. You cannot do that with sukuk.
You can only do that with bond. Okay, so which means bond, the activity funded, alright, the activity perniagaan tak semestinya syariah. Tetapi bagi sukuk, you mesti mematuhi prinsip syariah. Okay, hope that I clear the confusion. Bond, not, yes, maybe syariah, maybe not syariah. Sukuk must be syariah. Okay, clear, right? And then the third one, perjanaan rezeki. So of course sebagai pelabur bond, you akan dapat kupon. And sebagai sukuk investor atau pelabur sukuk, you akan dapat dividen. And finally kita ada nilai aset. Maksudnya nilai bond. So jikalau kamu adalah pelabur bond, nilai bond itu adalah berdasarkan penarafan kredit ataupun credit rating. Jikalau you melabur ke dalam satu sukuk, maka sukuk itu, nilai sukuk itu adalah berdasarkan kekuatan kewangan aset itu. Okay, so it depends on the asset. Okay, and finally kita akan we akan mengeksplore bab keempat, iaitu apakah itu ETBS. Okay, dan di sini kita akan mengetahui di antara ETBS yang terdapat dalam Bursa Malaysia. Okay, so just now I already explained bond, I already explained sukuk. Now we are going to talk about ETBS. ETBS ini adalah akronim bahasa English which stands for Exchange Traded Bond and Sukuk. Exchange Traded Bond and Sukuk. Okay, so that's why for the first three bab kita sudah mempelajari pasal bond dan pasal sukuk. And now we talk about exchange traded bond and sukuk. Okay, so pertama sekali, bagi rakyat Malaysia, bagi pelabur-pelabur di Malaysia ini, jikalau kamu nak melabur ke dalam bond atau ke dalam sukuk secara investor, peribadi atau individu, okay, you must, okay, the entry price to get into this, right, is 6 figures. Minimum is about 250,000. So maksudnya kalau you nak melibatkan di dalam, you nak melibatkan diri sendiri ke dalam pelaburan bond atau sukuk, mungkin you kena ada modal sebanyak 250,000 ataupun 500,000 ringgit, or setengah juta ringgit untuk direct access masuk bond market. Okay, tapi the thing is that not everyone has that kind of money. Not everyone has like 250,000 or 250,000 ringgit sitting in the bank, di dalam bank untuk for bond investment. So maka kita boleh melabur melalui exchange traded bonds and sukuk. So exchange traded bonds and sukuk ini, dia adalah satu cara untuk melabur ke dalam bonds and sukuk, and dia punya harga, cara pembeliannya adalah sama seperti kamu nak membeli saham mana-mana syarikat pada Bursa Malaysia. It's the same. It's actually the same thing, same as how you buy stocks on Bursa Malaysia. It's the same way. If you buy stocks like that on Bursa Malaysia through a stockbroker, then you can actually buy ETBS melalui broker saham, seperti how you buy your saham. Same, okay? Because ETBS ini dia juga tersenarai dan dia juga didagangkan pada Bursa Malaysia. Okay, so these are the difference. ETBS ini, okay, you boleh beli melalui broker saham. OTC, over the counter, maksudnya you must be a high net worth guy, or you must be orang kaya atau orang yang banyak duit untuk melabur secara peribadi dalam pasaran bond. Okay, so this one you need a lot of money to buy. Tetapi jikalau kamu nak melabur melalui ETBS ini,
there is a minimum trading size. So minimum trading size ini adalah 10 unit. Okay. So typically IPO price RM100, maksudnya you don't need 250,000 ringgit sitting in the bank to start investing in a bond. Semua orang kita di sini, kita boleh melabur. The minimum amount of investment is RM1,000. Bukan 250 atau setengah juta ringgit untuk membeli bond atau sukuk. All you need is RM1,000 and you can start participating. You boleh melibatkan diri ke dalam pelaburan bond dan sukuk. Okay. Buat masa kini pada Bursa Malaysia kita ada empat exchange traded bonds and sukuk atau ETBS yang kita boleh pilih, dan di sini, dan dia adalah tersenarai di sini. First ETBS, second ETBS, third ETBS dan fourth ETBS. And as you can see, the first three, right, dia punya issuer, maksudnya syarikat itu adalah samalah. Dia adalah Dana Infra Nasional Berhad, and these are the details. So as you can see, dia ada apa? Dia ada contract, dia ada tempo. Temponya adalah 10 tahun, 15 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Dan di sini dia ada yield dia 4%, 4.58%, 4.23% dan 4.6%. Okay, so you boleh tengok which one is actually more suitable, and then you can actually make your decision from there. Okay. Dan di sini saya akan mengakhirkan perkongsian ilmu saya di sini mengenai ETBS. So excited lah. Okay, I think this is my first webinar presentation di dalam bahasa Malaysia. Not too sure whether I did it good or not. Maybe you can give some comment or something like that. But anyway, terima kasih, and back to you, Syaz. Okey, terima kasih Encik Ian. Sangat bagus presentasi. Walaupun bahasa Melayu bahasa Melayu Encik Ian sangat sangat baguslah untuk komuniti, lagi bagus daripada Syaz mungkin. Mana ada. Kita punya participant pun cakap sangat-sangat bagus. Thank you so much. Very good dan faham. Very good presentation. So it means cara Encik Ian menyampaikan sangat memahamilah bahasa Melayu Encik Ian sangat bagus. So lepas ni bolehlah kita jemput Encik Ian untuk bercakap dalam bahasa Melayu untuk webinar-webinar seterusnya. Okeylah, bolehlah. Kena latihan sikit lah. Okey. Kita akan